Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, welcome to Pak An Hidas channel. So hari ni aku just nak buat first vlog video aku. First vlog video ni untuk first time aku buat. Memang sebelum ni aku tak pernah buat dekat channel aku. Just aku stream and then aku just upload videos yang game aku main. Aku akan buat pasal gaming setup aku, yang setup aku yang aku main game, aku stream apa semualah. Okay, so nak pendekkan cerita terus, PC aku yang buat ni pada tahun 2020, masa tu zaman Covid. The first kedai aku buat adalah kedai Dostek dekat Melaka. Memang dia lah orang pertama yang buat setupkan PC aku. Masa tu aku belum nak stream lagi, just main-main macam tu, main-main macam tu saja. And then next, bila aku dah mula nak start stream, nak main game-game yang grafik tinggi, aku pergi kedai yang kedua. Sebab aku dah berpindah tempat lah kan. Aku pergi kedai Racun Tech Ceras. Masa tu Racun Tech masih ada lagi. Sekarang aku rasa Racun Tech dah tak ada lagi dah tutup. Banyak cawangan dah tutup. Aku rasa semua kot dah tak ada lagi Racun Tech. Kedai Racun Tech tu aku just upgrade aku punya graphic card, processor lah, untuk bagi kuat lagi lah aku nak main game yang grafik tinggi dengan nak stream, supaya dia smooth sikit kan. And then lama kelamaan bila aku berpindah, aku kena set upkan lagi PC aku. Kedai yang kedua kedai yang ketiga. Kedai yang ketiga yang aku nak set up PC, bukan nak set up lah, nak upgrade PC aku, iaitu QCOM Technology dekat Seremban. So kat situlah aku upgrade aku punya RAM. Lepas tu aku upgrade aku punya, bukan upgrade lah, aku tukar motherboard aku. Sebab motherboard aku ni memang lama punya, masa start aku buat dekat Dostek. So itu antara 3 kedai yang aku pernah pergi untuk pasal PC. Dan kedai-kedai yang aku pergi ni sebenarnya dia okey. So no problem. Yang Dostek tu okey, yang Racun Tech tu just bila dah tutup, aku tak dapat kedai, dah nak upgrade apa, aku tak pergi kedai lagi dah. So aku terpaksa cek kedai lain. So QCOM ni lah yang tolong aku buatkan aku punya upgrade PC. So okey lah, kita sambung nak tengok setup PC kita. Alright. So untuk first vlog ni aku minta maaf kalau ada salah ke silap ke apa ke, salah cakap macam tergagap ke, cakap maklumat info tak betul ke, so aku minta maaf. So next, jom kita pergi tengok PC setup aku. Alright, ini adalah PC setup aku yang aku stream, yang aku main game ni lah setup dia. Just simple saja, tak macam streamer-streamer yang power apa semua. Memang simple punya setup. Okey, untuk cepatkan kita punya ni. First, ini aku punya gaming chair aku. Dah lama dah ni. Tengok dah kuning dah. So yang ni adalah TT Racing Fit3 punya fiber. Aku beli tu hampir dah 3 tahun aku pakai. Memang okey, tak ada apa masalah. Dan yang kedua, ini aku punya gaming floor pad. Memang okey je aku pakai, just tak perlu pun tak apa, tapi just saja je nak beli. Memang aku tengok lawa pula kan bila orang setup pakai gaming floor pad ni. Alright, ni antara dua lah yang dekat tempat aku duduk ni. And then kita pergi pada monitor. Untuk third monitor kita mula pada top monitor. So third monitor aku ni adalah Samsung 19 inci 60Hz saja. So yang ni just aku guna untuk aku tengok aku punya channel server Discord ke, ataupun Steam punya friend ke, semua dekat sini je. Sebab dia kecil kan, so aku pakaikan dia untuk tengok monitor benda tu lah. And then kita pergi pada second monitor aku, iaitu LG 24 inci je 60Hz. So yang ni just aku pakai untuk monitor aku punya OBS, untuk stream aku. Semua aku pakai kat sini lah. Ni sebenarnya adalah first monitor aku, sebabkan dia ada line ni. Nampak ada line ni, boleh dia pakai lagi, tapi main game tak sedap lah. So aku jadikan dia second monitor sebab aku beli monitor lain. Alright, ini adalah main monitor aku. Kalau aku main game ke apa, inilah monitor aku. Yang ni adalah ViewSonic 24 inci saja, sama juga 60Hz. So kesemua monitor aku ni adalah 60Hz saja. Memang aku dalam proses untuk upgrade, tapi tak tahu lagi bila lah. Alright. Okey, aku pergi pada peripheral aku yang lain. So yang pertama ni adalah keyboard. Ni keyboard yang aku pakai ni adalah keyboard CK530 G2 punya. Yang ni aku beli kat Racun Tech. So memang okey setakat ni aku pakai. Cuma dia punya ni ada problem ni, tu kat C sampai aku dah betulkan lah. So tak ada masalah lah. Dia punya space bar pun just ni pun hampir dah
2 tahun kot aku pakai. So memang okey. Ni aku punya keyboard. And then mouse aku pakai Cooler Master juga. Yang ni Cooler Master MM710. Yang ni memang tak ada RGB nya light. Memang simple je, memang ringan gila. Memang aku suka pakai ni. Mouse aku ni rasa aku okey, memang terbaik. Yang ni aku punya tempat soft, tempat letak tangan ni simple. And then aku punya controller aku pakai Fantech punya. Fantech yang ni wireless punya. So jarang aku pakai sebenarnya. Aku rasa baru pakai sekali kot. And then seterusnya yang ni bawah ni aku punya headset. Keluarkan sekejap. Okay, ni aku punya headset. Dah lama gila pakai. Ini memang dah 5 tahun aku pakai. Daripada start aku set up PC aku sampai sekarang, Marvel Scorpion. Apa-apa nanti semua aku punya nama aku akan letak dekat bawah ni lah. Aku akan tulis kat bawah ni. Ini Marvel Scorpion 7.1 surrounding. Memang best gila lah pakai. Memang aku pakai gila. Tengok dah macam ni lah. So sampai 5 tahun masih still okay lagi. And then kedua, yang ni memang aku punya mic. Yes, mic ni pun hampir 2 tahun pun aku pakai. Yang ni Comica STA U1. Yang ni yang pertama punya. So, Comica sekarang dah banyak dah keluar, tapi yang ni paling aku suka lah. Tengok dia punya steel apa semua. Lepas tu aku pakai Boom Arm Tromax. Yang ni Extreme nya. Apa asyik. Alright, ini aku punya mic. Alright. And then dekat atas ni aku ada pakai soundbar juga. Pun jarang-jarang pakai. BT550 Sonic Gear. Dia sekalikan dengan wireless subwoofer. Ni kat sini aku letak kat sini. Tapi memang aku jarang sekali pakai. And then seterusnya yang ni aku punya webcam. Aku pakai Verbatim nya. Dia nama lama-lama ya. Memang okey dia pakai. Yang ni dia ada autofocus. Lepas tu dia HD lah. Alright, so okey je boleh pakai, tak masalah. And then ni aku punya case. PC case aku satu gap. Segotep satu gap pula. Segotep. Yang ni Prime M nya. Ni memang lama lah daripada first aku pakai. So yang spek-spek dalam ni nanti aku akan tunjuk, kita akan buka, nanti aku akan terangkan satu persatu lah aku punya spek. Alright, kita akan buka. So inilah aku punya, kalau korang tengok daripada pandangan depan mata, inilah aku punya susunan PC yang tak seberapa. Alright, so kita akan pergi pada kita punya spek untuk case. Okay, kita tengok aku punya CPU spek. Sekejap aku buka dulu. Wah. Okay. So untuk aku punya motherboard aku pakai Asus TUF Gaming nya, yang dia ada siap bagi wireless router, bukan router lah, ni wireless ni kan, tempat untuk connection internet. So aku dah tak perlu pakai yang pendrive terpilih apa, aku tak perlu pakai sebab memang connection ni memang baik gila. So yang tu aku punya motherboard. And then aku punya prosesor tak nampak lah kan kat situ. Prosesor aku pakai Ryzen 5 5600X. Okey, dan aku punya RAM ada 2. Ni 1 2 aku pakai colorful punya. Colorful 16GB 16GB. So total dia 32GB. Okey, untuk prosesor aku tadi, aku punya cooler just pakai dia punya yang sedia adalah just cooler biasa je. Ramai dah pakai dah yang apa, water cooler apa semua kan. So aku still lagi pakai cooler ni sebab bagi aku tengok pun tak ada masalah je. Okey, yang tepi kipas ni atas ni aku punya cooler fan, just simple saja. And then aku ada pakai 2 SSD. Yang pertama dekat bawah tu SSD pertama aku. Yang tu 480GB ataupun 512 lah orang cakap kan. And then yang ni aku pakai Adata punya. Yang ni pun SSD. Yang ni 1TB. So kalau game apa semua aku akan sumbat kat dalam ni. Yang ni just aku pakai untuk ni lah, simple-simple sajalah. Tapi kalau game apa aku install semua aku akan simpan dalam ni. So smooth lah bila aku nak main game. And then ini grafik card aku. Berabuk sih. Dah lama siang aku tak ni. Time aku kat ni lah baru aku nak ni. So yang ni aku punya grafik card RTX 3050. Pun bagi aku ini adalah simple punya sebenarnya. Tak adalah mana pun. So lepas lah aku nak main game. Cuma kalau nak main game yang besar-besar tu just kena pakai low spec sikit lah kan dia punya setting tu kan. Alright, dengan bawah tu aku punya power supply. Yang tu tak silap aku pakai 600 punya watt.
Okay, yang tu sajalah aku rasa untuk spek PC aku. Alright. Okay, thank you very much pada yang watching. Sorry kalau ada gagak-gagak apa semua. Yang ni just simple setup aku. Alright, nanti insyaAllah kalau ada vlog lagi aku akan postkan ni. Tapi post vlog aku ni just untuk membership saja. Alright, okay. Terima kasih. Assalamualaikum.